Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali ke rancangan The Sahabat bersama saya Ejen Syahid, Syazwan Yunus, Khairul Amri Abdul Hamid. Haikal Nasir. di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan yang telah kita raih dan juga pengalaman hidup kita yang telah kita lalui. Semoga anda semua dapat manfaat daripada mendengarnya dan menontonnya. Jadi stay tuned. Selamat datang kembali ke rancangan The Sahabat, di mana kita ada #podcastil Jannah. dan di sini bahagian yang ketiga. Tadi bahagian yang pertama kita dah terangkan tentang betul-betul kongsikan tentang bulan-bulan haram. Salah satunya adalah bulan Zulkaidah yang datang sebelum bulan Zulhijjah. Bahagian kedua kita ceritakan tentang ibadah haji sikit-sikit, tentang ibadah korban sikit-sikit. So sekarang kita nak sambung bahagian yang ketiga tentang ibadah korban itu sendiri. Okay, nak tanya korang nak tanya Wan Haikal lah. Korang pernah buat ibadah korban? Pernah. Di negeri manakah itu? Indonesia. Indonesia. Sama. Sama juga? Malaysia, Lain negeri pernah? Tak pernah? Singapura. Singapura dengan Indonesia. Indonesia. Pasal aku selalu tengok macam biasalah kan. Banyak provider. Nampak ada dulu ada Kenya. Sekarang banyak dah sekarang. Macam sekarang negeri dia macam-macam Betul. Aku tengok kan macam untuk kita pilih ada Sorry. India, ada Bangladesh. Malaysia pun Malaysia. Malaysia kampung Malaysia, kan. kampung. Tapi kalau kat kampung special. Betul. Bukan kambing. Lembu. Lembu. Wah, 7 bahagian awak Tujuh ambil. bagian, yes, betul. 7 awak buat. 7 tak kira macam satu ekor tu share dengan family. 7 lah, share lah. So bahagian lah. Family kan seorang kau pakai liau Betul. Tak. Mampu kan. Mampu apa? Aku ada duit Saya, apa? saya yang potong. Serius lah. Bukan sembelih lah, potong. Gini je. Potong demi daging. Sembelih nak kena sekali je tau. Zas. Itu nak kena ada kos kalau nak masa- jadi penyembelih. Skills future Masa boleh kan? dulu. Ai. Masa dulu kita dekat masjid buat. And then kita kena ada lesen for one day lesen lah. So kena testing. So dah testing then nanti yang seramnya bila dulu ada NEA semua check lah. So bila dia tengok dia dah standby kan. Baik-baik kau okey jadi kau nervous. Betul. Sebab kau nak kena sekali je tarik. Tapi kalau macam kau rasa tak confident, zap jatuh lagi sekali. 2 je maksimum. Faham. Sekali handsome, kalau tak confident 2. Tapi dia punya pisau tu nak kena betul-betul. Tajam kan? Pisau tajam sih. Tajam. Ada tak macam dah 2 pun tak boleh ke 3? Itu dulu sebelum ada kos. Faham? Dulu sebelum diorang macam ketatkan ada kos, macam kita pun tak pasti kan. Kadang-kadang mungkin dah pisau dah gini-gini konon-konon macam ya. Sekali bila buat dia macam dia tak kena, dia punya kulit mungkin tebal sangat. Kadang-kadang kulit tebal tapi dia Pisau punya pun kurang tajam sangat. pisau kurang tajam. Saya cakap pisau kalau dah geriji-geriji dia memang tak boleh. Ni kena jenis ambil kertas Zas. gini je Itu kan. kira dah tajam tau. Tajam. Kalau kat kuku gini je zup dia dah ni. Kira kau pernah Of pernah course sembelih lah. tak? Tak Dia pernah. kan potong Betul, bawang. tu cakap ada potong kan mesti terror Potong apa? bawang, potong ni. Potong orang. Dalam semua. episod lepas Potong orang tak? Oh, tak, sembelih ni tak pernah? Tak Aku rasa pernah. kau ada dia punya bakat boleh lah. Nanti kita sampaikan Boleh. Tapi benda tu ni dalam hadis Nabi tau, kena fa'asad, kena ihsan dalam menyembelih. Bunuh binatang tak boleh Salim lah. zalim. Betul. So setiap benda tu diadakan dengan keihsanan. Even kalau macam Haikal geram dengan lipas, dia macam duduk kan, padan muka kau, lepas tu dia jalan gitu kan, panjang kau, tak boleh. Nak mati-matikan terus. Dia jangan macam menganiaya lah dengan niat menzalimi, tak boleh. Betul-betul jangan macam buat eksperimen ke apa kira macam letak dalam air kasih drown ke. Ada sih kat Instagram. Diorang buat macam lipas. like how many ways to kill a cockroach gitu. Macam-macam Dia taruh mosquito. mesin. Sama dengan macam orang masak dekat luar negeri, lepas tu dia potong, dia nak ikan tu konon masih fresh. Tapi dia panaskan tepi-tepi tapi yang jantung dia masih hidup. Kau pernah tengok kan nanti dia nak Tak pernah. dekat orang makan badan dia tapi dia punya mulut masih lagi. Ikan je tu. Kat China, kat Jepun. Tu macam lah menzalimi Yalah, kita kena matikan apa. Betul. Dahsyat. Okay, berbual pasal korban ni kan. Sebenarnya kita katakan lah pasal negeri-negeri yang macam-macam. Negara. Jadi macam logically kan, selalu orang punya otak akan pilih yang murah lah. Jujur betul lah. Logically kan. Dia tengok ni kat India, Bangladesh 100 lebih je. Kali kat ni 200 lebih, 300 lebih. Jadi persoalannya kan,
apakah macam ciri-ciri nak pilih ni? Kira macam adakah ciri-ciri pilih ataupun suka-suka hati lah, yang penting aku korban. Faham? Dengan kalau macam kita pilih yang murah, adakah pahala kita berkurangan pasal kita beli duit yang keluarkan pun sikit kan? Boleh Ustaz ceritakan. Betul tu murah. Saya jujur lah, Betul mesti lah, kita kita akan nampak, aku pilih yang nampak murah. ni murah 100 lebih je. Betul. Betul. Dia macam ni. Dia sebelum kita nak jelaskan ni, kita tak ada menyentuh mana-mana pihak. Betul. Kita neutral. Kita tak Kita nak neutral. promote ni ke Kita- apa. Kalau korang sponsor boleh kita promote lah. Tapi jujur aku sendiri akan pilih yang murah. Ya. Dia ikut Of mood course, lah. Kadang betul. aku nak mahal, aku mahal. Nak Betul. murah, aku murah. Betul. Jujur ni jujur. Okay. Jujur? Go. Okay, go. Go. Okay. Okay. So, bila kita macam tadi kita dah bincangkan tentang dalam part 1 tentang syiar mengenai tentang ibadah kurban. So, kalau dia syarat dia kena, maknanya dia binatang tersebut adalah binatang yang boleh dibuat kurban. Seperti kambing, lembu, Unta. yang dibuat kurban. Itu adalah binatang pilihan untuk dibuat kurban. Dan juga syarat dia sah. Binatang tu tak ada kecacatan, sihat dan bukan orang punya kan, cukup umur dan sebagainya. Berapa sekalipun harga yang diberikan, tidaklah dikira macam dia ni kalau korban mahal, dia pahala dia besar. Jadi kalau korban murah, pahala dia sikit. Faham. Tentang pahala tu adalah hak milik Allah SWT. Yang mana Allah yang akan bagi sama ada orang tu korban murah ke mahal ke dan sebagainya. Yang penting syarat dia betul. Syarat yang kita korban tadi memang betul-betul ada binatang kat situ lah. Jangan dah buat kat Kenyah ke kat mana ke contohnya tapi binatang tu tak ada. Tak boleh lah. Kena scam Kena scam. So this is benda-benda yang kita pastikan memang ada, cukup syaratnya dan sebagainya. Okay. Tapi dalam fikih, dalam agama, dia juga ada letakkan penerangan. Penerangan mengenai tentang ibadah kurban tu sendiri. Jadi bila kita buat ibadah kurban tu memang yang afdal. Dia bukan wajib tapi afdal, yang terbaik adalah sahibul kurban, orang yang berkorban itu dia sembelihkan sendiri. Itu the best lah. Kalau maknanya dia kategori pertama, kalau dia boleh sembelih sendiri, itu terbaik. Berapa pun harga yang kami dah beli itu, tapi dengan dia sembelih sendiri, itu the best. Kategori kedua, kalau dia tak boleh sembelih sendiri, tapi dia dapat rasa ataupun dapat nampak kambing tersebut, dia wakilkan kepada orang untuk sembelihkan, dia nampak, itu juga adalah kategori yang terbaik. Dia kategori pertama, tadi sembelih sendiri. Kategori kedua, dia nampak. Okay. Kategori ketiga, kalau dia tak boleh nampak pula, tapi sekurang-kurangnya bila daging tu dia dapat. Orang kata ni daging kurbannya. So dia bagikan kepada 3 bahagian lah. Lazimnya kalau macam kurban akan dibagi pada 3 bahagian. Sama ada kita nak bagi semua kat fakir miskin, ataupun kita nak bagi pada 3 bahagian, 1/3 fakir miskin, 1/3 untuk keluarga terdekat kita, jiran tetangga, 1/3 untuk kita berkeluarga, untuk merasanya. So ini pun yang terbaik. Maknanya kategori pertama sembelih, kedua nampak, ketiga dapat rasa. Kategori keempat, kalau sekiranya memang tak, then kita wakilkan lah. Tu maknanya orang buat, kita tak nampak, kita serahkan kepada amanah yang dilakukan. So in the end, Allah tengok adalah kita punya pahala, kita punya niat dan juga ketakwaan. Dan kenapa yang tadi kategori itu diletakkan sebagai priority? Sebab kata para ulama, bila kita sembelih sendiri, kita rasa aku tengah buat syiar ni. Dan aku tengah berkorban masa aku untuk datang sini. Aku berkorban duit aku untuk sembelih dia. Aku berkorban 1 ekor kambing ni, nilainya besar, dan kemudian aku boleh masak untuk diri aku, tapi aku bagi-bagi orang. So satu benda yang dia nampak sendiri lah. Kan? So this is benda yang lebih kesan dengan nampak. Rather daripada kita macam, okay saya transfer dah. Ni saya tak cakap mana-mana kritik mana-mana tempat, tak. Tapi daripada kita transfer, okay dah settle dah. Lepas tu kita tak dapat dia punya feel yang benda tersebut lah. This is normal dan reality yang kita lalui lah. Betul. Cuma daripada
misal kata daripada tak buat langsung, might as well buat yang nombor 4 lah. betul At least buat lah. Dia buat lah. Tapi kalau boleh, kita cuba tengok yang pertama tu. Of course pertama tu susah, Singapura dah susah lah. Cuma adabnya jangan kita membezakan dengan mengeluarkan perkataan buat sini murah, buat sini mahal. Buat dengan saya murah, buat dengan ini mahal. Jangan kita mengatakan sedemikian, sebab bila kita mencanangkan mahal, murah dan sebagainya, seolah-olah kita ni nak buat ibadah tapi kita berkira dengan Allah. Itu yang kita takut lah benda tu kan. Macam Takut miskin takut miskin. Kau nak buat benda ni, kenapa kau nak? Saya nak yang murah je. Tapi ini ibadah. Tu yang kita takut balik kepada syiar kisah Qabil dengan Habil tadi. Bila Habil buat, dia kasih yang terbaik. Dia kasih Allah yang terbaik. Itu adalah signifikasi yang dia give. Allah minta, aku kasih yang terbaik. Tapi bila Qabil ambil yang cincai-cincai. So in the end Allah terima korban si Habil. Tapi ini bukan saya nak mengatakan yang murah tak diterima, tak. Na'udzubillah min zalik, tak. Cuma in the end Allah tengok hati dia, macam mana keikhlasan bila dia buat kesungguhan. Ada orang yang dia orang lain nampak benda tu murah, tapi pada dia, kehidupan dia, status dia itu mahal. Kan kita tak boleh samakan kedudukan orang. Mungkin bagi Haikal benda tu mahal, bagi orang yang ini benda tu murah. Betul. Kan? Macam Wan lah. Wan kalau $10,000 macam $1. Betul. Gerau. Yalah, I mean status orang tu status berbeza-beza. Latar belakang beza, kehidupan berbeza, pemakanan pun berbeza. Kan macam Haikal dia biasa makan steak je. Tadi pun dia pun makan steak. Makan steak. Dia makan steak. Tengok dengan muka dia tu. Teringat. Itu dia tak, orang kata tu tak adalah pasal murah pahala apa-apa. Yang penting keikhlasan dan ketakwaan tu. Dan juga dia punya, aku rasa macam yalah, bila kita choose ikut kemampuan kita lah. Betul. Daripada kita tak buat langsung, maksudnya kita ambil yang murah. Jadi kita boleh buat juga. Betul. Dengan orang kata tu, negeri-negeri lain, kadang-kadang aku pun kadang tengok negeri. Betul. Macam aku nak kira buat di negeri orang tu, pasal mungkin pada pandangan aku, negeri ni memerlukan. Betul. Kira orang-orang kat sana fakir miskin dia mungkin lebih memerlukan dan Itu seterusnya pun lah. ada pandangan ulama juga. Makna dia ada pandangan ulama mengatakan selagi mana negara kamu masih lagi orang memerlukan, ada lagi fakir dan miskin yang memerlukan, utamakan yang di dekat dulu. Ada pandangan kedua kata tidak masalah kalau sekiranya ada tempat yang lebih menghargai daging korban tersebut. So in the end kita tak cakap mana yang wajib, mana yang ni, tapi it's your choice lah. Betul. Macam tadi kalau orang tak pernah buat korban, dia mula dengan bawah dulu. Tahun depan dia dapat peluang lagi, dia dapat atas kan, atas sikit, tak ada masalah lah. Sampai last month dapat sembelih sendiri Yes. Itu yang terbaik. terbaik. Lembu lah ataupun lembu ke dapat. Maknanya dia dah, even kalau kita ingat macam lembu besar kan, tapi kalau Allah nak terima. Betul. Kalau Allah tak ambil pun benda tersebut adalah tak diterima kan. So kita drag sikit pasal korban ni, macam macam contoh kambing kan, berapa nama yang boleh letak. Kan banyak pandangan mengatakan yang letakkan satu nama lah. Contoh macam aku nak korban untuk nama aku, tapi kita satu nama untuk diri kita, tapi kita niatkan untuk korban ni untuk diriku dan juga untuk ibu bapa dan keluargaku kerana Allah Ta'ala. Tapi nama satu. Faham tak kalau kambing? Tapi kalau macam lembu, unta, dia boleh bagi pada 7 nama yang berbeza lah yang dikorbankan. Tak ada masalah insyaAllah. Faham. Ya, pasal aku dulu pernah bikin as in jadi provider kan. So tengok pasal cuma yalah dia satu benda yang amanah yang besar. Betul. Pasal orang dah amanahkan kan. Lepas tu macam kau nak kena like kadang-kadang ada tempat tunjuk gambar. Betul. Tunjuk nama and everything. It's interesting lah how people do. Some buat, some tak buat. Ada dah macam dari consumer, mana gambar? Aku nak tengok gambar. Betul. Aku nak, that's the thing. Tu yang kita, yelah mudah-mudahan kita trust dengan siapa saja yang melakukan perkara ni. Sebab benda ni ibadat lah. Betul. Kita jangan jadikan dia sebagai salah satu daripada perkara yang memang keuntungan, tapi dalam masa sama ni ibadah yang orang niatkan. Betul. Jangan scam lah. Jangan jadi scammer. Jangan. Even kalau kita tak ada kat okay. tak ada kat tempat tu ke kan, kita
macam mana kita letakkan diri kita untuk memastikan yang kat situ betul-betul buat yang terbaik. Kan duit yang kita, orang yang berikan pada kita nak kena sampaikan, how kita nak ensure yang memang ni untuk kita buat untuk orang ni yang telah, sebab kita ambil amanah orang, Betul. ambil perwakilan orang is benda yang Allah akan persoalkan. So dia bukan satu benda yang mudah lah. Betul. I think daripada segi provider aku rasa diorang nak kena buat due diligence lah. Betul, Kira macam nak kena tengok tempat tu okey tak, nak kena ada orang ni diorang trust. Kalau diorang tak pergilah. Tapi ada organisation diorang pergi hantar wakil dan seterusnya kan. Because pada aku yang kita yang buat ni, kita dah amanahkan dia. So kalau benda tu diorang yang tak jalankan, bukan salah kita lah. Salah orang tu yang jadi provider lah kan. Cuma bila macam tadi bila kau cakap kita dah bagi, kita lepas tangan kan, sebab cuma tak semua orang yang macam itu. Ada orang yang dia nak kumpul duit tu untuk buat korban tu, pada dia benda tu nak kumpul bukan senang. Yalah, correct. Memakan masa. Ada orang yang macam alah tak kisahlah dah aku serahkan. So lain orang lain cara dia. Sama macam dekat masjid. Kalau contoh macam kita buat board ke apa kan, ada orang yang dia derma, dia nak nama dia letak. Ada orang yang dia tak nak nama dia dipampangkan. Tak hamba Allah. Hamba Allah tak boleh dipampangkan. So kita tak boleh cakap yang orang letak tu macam Syazwan Yunus, dia letak tu dia riak. Sebab mungkin dia punya orang untuk kumpulin berat. Jadi aku macam nampak alhamdulillah inspire diri dia. Syukurlah aku dah dapat derma ataupun aku dapat infak, nama aku ada kat atas. Dia inspire diri dia. So supaya dia macam dia akan buat lagi. Dia buat lagi kan. So this is benda-benda yang kita, lain orang dia punya karakter berbeza. Betul. Dari sini kita nak share, jangan judge lah pasal Jangan ni. Sangat baik lah. Sangat baik dengan orang. No judgment. Kita tak tahu kan apa yang diorang lalui and everything kan. Okay, sebelum kita sambung lagi lebih dalam lagi, selalu macam bila kita nak buat ibadah korban ni, untuk orang yang buat ibadah korban, aku dulu dengar lah selalu macam tak boleh ketik kuku. Potong rambut tak dia? Potong rambut. Cukur. Kira kalau Syekh macam sekarang, aku nampak aku dah ada kan sekarang. Baru perasan. Dah lama kan. Sekarang aku tengah simpan sikit pasal nak buat korban, tak adalah. Nanti panjang tau. Nanti panjang dia lama-lama terus Baru Zulkaidah. Yelah, dia nak simpan panjang. Jadi panjang lah. Jadi panjang. Jadi macam wallet. Balik mana? Jadi apakah orang kata tu do's and don'ts untuk orang yang nak melaksanakan ibadah korban ni? Okay, dia bukan satu perkara yang diharamkan, tapi perkara yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Bila orang yang nak buat ibadah korban, that means start daripada 1 Zulhijjah, tak dianjurkan bagi dia untuk mengetik kuku, mencukur misai, cukur ni semualah, bulu ketiak dan sebagainya lah, rambut, sampai bila korban ni dah dijatuhkan. So itu adalah salah satu daripada amalan sunnah Nabi SAW. Kenapa macam itu? Hikmahnya ada berbagai lah. Ada pandangan ulama mengatakan hikmahnya sebab bila korban tu dijatuhkan, darah tu dijatuhkan lah kan. Maknanya bila kita dah korban, kita dah jatuhkan niat korban, jadi mudah-mudahan barulah kita membersihkan diri kita, dah bersih pada dosa, bersihlah segalanya. Dia bukan kita syukur aku dah suci, tak. Tapi macam signifikan yang dianjurkan oleh baginda SAW lah. Tapi kalau kuku kita dah panjang, sekali dah masuk Zulhijjah, 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, kita terlupa nak potong, dia dah macam panjang, dia jalan menyeret. Panjang sangat tu. Dia dah macam tu Tapi Ustaz, ni serius. Kalau macam bulu hidung, boleh cabut? Dah kacau Pasal apa? Tadi serious question. Pasal Sebab itu kita kalau buat ibadah korban, bila akhir Zulkaidah tu kita dah prepare lah. Tapi kau kena cepat panjangan. Dia tak batal. Korban awak tak batal. Cuma kalau dah memang dah terkeluar gitu. Betul. Dah gini kan. Biarkan kan. Buat, bersihkan lah. Faham? Boleh mana? Boleh. Hidung sambung misai. Itu ke tengok the pages dia macam mana. Itu dah masalah tu. Daripada yang Ustaz cakap prepare, yang kita dah prepare tu kan. Kita dah kira dah pendekkan, dah gigit semua kuku rambut pun dah pendek kan. Dia dah shave semua. Jarak antara gap tu berapa hari? Sampai hari korban dijatuhkan. Ibadah korban hanya boleh dibuat selepas mayang hari raya. Yelah. Tapi daripada yang first 1 Zulhijjah sampai 10 lah. 10 hari. 10 Zulhijjah merupakan hari raya lah. 10
10 hari lah. Okay lah, boleh okay lagi. Boleh, Okay lagi tak banyak 10 hari. sangat. Jadi nak kena plan lah. You all plan baik-baik dulu. Betul. Before je lah. Last day tu potonglah segala apa nak potong. Betul. Cabut lah apa semua khabar korang pergi buat lah. Then after that during Hari Raya Haji itself, I mean that time kita dah pernah share. Kita dah pernah share yang kita dulu kat Mesir. The Hari Raya Haji tu dia punya kemeriahan dia, meriah dia lain macam. Dia bukan lagu meriah lain macam tau, tapi dia memang macam sayang. Ya iya sayang. Tapi memang meriah dia lain macam. Masa kita pergi negara Arab, kita ingat Hari Raya Idul Fitri tu kan, macam Betul. kita happy-happy datang. 1 hari je aku nak sambut Hari Raya Idul Fitri, tapi Hari Raya Haji ni dia buat besar-besar. Sana kira confirm ni lah korban unta semua jangan terus betul. Korban dengan dia punya suasana tu meriah dia memang lain Kita macam. kalau tengok orang Arab korban macam kambing apa tepi jalan, kita malu sih. Kenapa? Ya, sebab kita korban satu ekor kambing berapa banyak orang pegang. Satu pegang kaki, satu pegang kaki sini, satu pegang kepala, satu baru sembelih. Dia duduk atas besar je. Wih. Angkat pun sendiri je, angkat atas bahu je. Aku pernah nampak yang kat mana kat YouTube ke Facebook lah yang Unta. Mas Ali ni, tapi dia Muslim lah. Dia baca dia baca kat Australia. dekat telinga kambing tu. Terus kambing tu submit lah. Masya-Allah. Nak kena Dia tenang. tak payah buat apa-apa. Nak kena tenang. Subhanallah. Ustaz cuba kat saya. Ya, so itu adalah dalam ibadah korban Okay, last lah sebelum kita tutup majlis, tak adalah. Tutup episode ni majlis. Cuma korban macam tadi Haikal tanya, dia buat pada kan dah 10 kan, 10 Zulhijjah lepas Sembahyang Raya tau. Kalau buat sebelum Sembahyang Raya, dia bukan korban. Dia kira daging makan untuk family macam biasa. Dia lepas Sembahyang Raya, kira Hari Raya Haji pertama, kedua, ketiga, pada waktu tasyrik lah. Ayam tasyrik. Berapa hari tak? 3 hari? 3 hari. 3 hari. Dia boleh buat. Faham? Okay, soalan yang terakhir apa beza korban dengan akikah? Selalu kita dengar orang buat korban, orang buat akikah. So boleh ke kita buat akikah tu together dengan korban ke apa? Misal bila kita ada anak selalu kita dengar buat dianjurkan akikah dan seterusnya. So apa dia punya perbezaan dia? Korban dia buat macam tadi pada Hari Raya. Hari Raya je. Hari Haji. Akikah bila-bila boleh buat. Tapi akikah kenapa kita buat? Disebabkan kita mendapat zuriat. Tanda syukur kita pada Allah SWT. Kalau anak tu lelaki, Nabi anjurkan untuk sembelih 2 ekor kambing. Kalau anak tu perempuan, sembelih 1 ekor kambing. Bila nak sembelih, yang terbaik adalah pada hari ke-7. Tapi kalau seandainya tak ada kemampuan, kita boleh melakukan akikah selagi mana anak tu belum sampai ke usia baligh. So kalau kita nak sembelih, kita anak lelaki 2 contoh kita nak sembelih muda 3 tahun kita sembelih 1 dulu. Lepas tu after that dah 5 tahun kita sembelih lagi 1. Tak ada masalah. Kita anak perempuan nak sembelih 1 ekor kambing, umur dia 8 tahun tapi dia belum baligh, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya dah baligh, lepas baligh pula, perlu tak buat akikah? Jadi ulama mengatakan akikah ni dibuat oleh ibu dengan ayah kerana tanda syukur mendapat zuriat. Tapi seandainya ibu ayah dia mungkin tak berkemampuan, ataupun jahil dari sudut ilmu, tak tahu kan, so ke atas dia nak buat sendiri, ada ulama kata membenarkan untuk dia buat akikah. Tapi kalau sekiranya dia tak buat pun tak menjadi masalah. Okay? Tapi kalau kita dah tahu hukum sekarang, ada anak, kalau kita belum buat, bagusnya buatlah. Sebab dalam mafhum Nabi kata seorang anak itu ataupun zuriat itu di apa kata orang tu dikaitkan dengan akikah. Terikat dengan akikah lah. Jadi kalau anak lelaki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. So perbezaan juga bila kita dah buat akikah dengan korban. Ibadah korban bila kita dah buat, dagingnya yang kita terbaik bagi mentah-mentah. Okay. Bagi mentah-mentah. Tak payah masak lah. Tapi kalau akikah dianjurkan masak. Okay. Dan masak pula Nabi anjurkan masak biar yang berkuah. Kenapa berkuah? Jadi bila berkuah, ramai dapat makan. Kalau kita masak kering, kita kasih diri sekeping, habis. Betul. Tapi kalau berkuah, kadang-kadang dah tak ada isi pun, ataupun isi dah pecah-pecah pun, tapi kuah dia masih boleh dirasakan. Sup tulang Oi, lapar. Dalca ke apa ke lah. Kau si Wan lah, Wan tolong masak lah. Oi.
Macam roti tu So, itulah. Mutton chop gitu mutton chop. Sebab akikah kita bila kasih masak tu kita bagikan. Dia dengan harapan ni alhamdulillah saya dapat zuriat, doakan. Jadi dia dapat alhamdulillah dia doa. Korban pun samalah. Tapi kita bagi mentah sebab mungkin orang tu dia nak masak apa ke dan sebagainya, tak ada masalah. Tu dia sunnah dia. Okay, dia jual tu. Tak. Oh, mentah tu dia jual Dia jual. Oh, tak, Dia markup tak lah. Markup. Itu sekali dia lah. Dia Tu papan idea Tapi tadi persoalan Ejen Syahid tanya boleh buat sama-sama tak akikah dengan kurban? Tak boleh lah. Tak boleh. Pasal dia dah lain apa? Lain-lain. Function dia benda lain lain objektif Lain objektif. Yes. Faham. Ini tanda syukur, yang ini kita ada kemampuan untuk tegakkan syiar lah. Betul. Aku nak share kalau macam dekat kampung, kalau sembelih lembu kan, kita yang tukang ambil daging ni, kita ambil yang bahagian daging-daging dia lah. Yang orang yang mana tahu yang tukang sembelih ke mana kan, orang akan ambil bahagian-bahagian yang orang tak nak. Lidah, bopeleh dia. Dia kira kepala. Dia punya tanduk, otak semua. Tanduk dia. Tapi mata dia. kalau dari sudut hukum orang yang menyembelih, kita tak boleh set tau. Kalau ikut dalam fikir, kita tak boleh macam contoh, okay, awak saya sembelih boleh tapi awak kena saya rusuk. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Hukum mengambil upah yang telah disuruh daripada sembelih tak dibenarkan. Pasal kerja dia kerja sembelih je. Lain kan kalau orang tu nak kasih lah. kan. Dia dah sembelih macam ni tak apa-apa ni saya memang hadiah kau. Lain dah. Tapi kalau deal tak dibenarkan. Alright. Okay, so itulah bahagian yang ketiga. Kita dah kongsi tentang korban. Tapi kalau tambah. Korban tadi akikah. Kalau nazar korban tak boleh ambil daging. Nazar korban. Contoh seandainya dia sahabat sini Kalau fly dapat 500,000 followers. macam itu cash, 500,000 cash pun so tapi ni contoh kira demi Allah aku bernazar untuk berkorban 1 ekor kambing. Macam itulah. So kalau tu dapat, kita kena kotakan nazar tersebut, tapi daging tu kita tak boleh ambil. Kita tak boleh, tapi kena kasih orang. Kena kasih orang Kita tak boleh makan. Berbeza dengan korban tadi, 1/3 bagi fakir miskin, 1/3 untuk qarabah, jiran, 1/3 untuk kita keluarga. Alright, cantik. Dah habis ujung-ujung berkongkong lagu. Dia cakap inspiring, aku kan inspiration. Okay, cantik. Ada improvement, alhamdulillah. Jadi kita dah habis bahagian ketiga. Jadi kita harapkan perkongsian kita pada hari ini tentang korban, tentang ibadah haji, tentang bulan Zulhijjah dapat manfaat lah daripada anda semua yang dengar dan menontonnya. Pasal kita punya objektif dan sahabat adalah untuk kongsi ilmu dan pengetahuan. Semoga anda semua dapat manfaat daripadanya dan semoga ia menjadi satu amal jariah untuk kita semua, InsyaAllah. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe kami di YouTube dan Spotify dan Instagram dan TikTok juga Dan insyaAllah kita akan mulakan balik Dah lama kita tak buat TikTok live mungkin satu hari nanti kita akan kembalikan TikTok live tu. Jadi anda boleh ajukan soalan live lah daripada kita punya wadah-wadah DM kita sebenarnya, InsyaAllah. Sampai ketemu lagi di episod yang akan datang bersama kami The Sahabat. Assalamualaikum. Assalam. Oh tu bunyi kambing